Mhm. Ingat mahal tu bermaksud lens dia lebih clear, nampak lebih sharp, bila kita pakai tu lebih selesa apa semua kan. Tapi dari apa yang saya belajar masa degree, tak semestinya betul. Betul tak Aiman? Ya, betul. So, saya akan tanya dia balik. Okay, yang terbaik untuk siapa? Okay, untuk power berapa? Power chip berapa? Untuk gaya hidup macam mana? Soalan tu, customer kena jawab dulu lah. Faham? So, para pendengar, kena jawab dulu soalan. Kena fikir dulu, kalau nak buat spek, fikir dulu apa jawapan yang awak semua nak bagi, okay? So saya masuk kedai. Okay. So cek-cek mata apa semua. Okay. Staff tunjukkan 2 lens. Which mean satu harga murah sikit, which mean 150, dan satu lagi 500 lebih. So dia cakap yang mahal tu ada anti blue light, ada multi layer coating, ada digital design. Yang murah dia cakap standard je. Saya masa tu macam confused lah kan. So korang bayangkan macam mana perasaan orang awam dekat luar sana. Ya, betul. Yang ilmu tu pasal cermata ni memang tak ada lah. So memang dia rasa confused. Kalau dia punya salesperson tu jenis menekan, stres lah dia. Ya, betul. Okay. Itu sebabnya kita akan bincangkan benda ni Man. Sebab penting. ada 2 jenis kerugian yang boleh berlaku. Assalamualaikum dan selamat datang ke Sembang Clip Podcast by Haniza Optometry. Saya Aiman Fitri, optometris berdaftar di Haniza Optometry Nilai, graduate UiTM, dah 5 tahun dalam industri cermin mata, merentasi Malaysia dan Brunei. Okay, boleh kenalkan diri. Saya Haikal, Okay. juga graduate daripada UiTM, optometris yang baru sahaja grad dan baru masuk industri ni sepenuhnya. Okay, bagus. Excited dan nervous. Dalam masa yang sama, susah sikit lah nak memahamkan kita punya community ni berkenaan dengan cermin mata. Betul. Sebab community Malaysia ni, rakyat Malaysia ni, pengetahuan pasal spek ni masih kurang. Ya, betul. Topik yang kita nak discuss hari ni adalah cermin mata murah versus mahal. Ya, betul tu. So, kalau saya jujur cakap lah, masa saya study dulu pun, dengan bila saya masuk ke dalam industri pun memang sangat lain lah. Dulu pun time saya study pun, topik ni memang sangat hot lah. Kenapa ada cermin mata yang murah, kenapa ada cermin mata yang mahal. Betul. Memang selalu jadi perdebatan lah dalam kelas ataupun antara saya punya family juga. Kadang-kadang pun kita orang pun confused lah, termasuk diri saya sendiri lah. Okay, so kepada pendengar di luar sana, episod hari ni kita nak jawab soalan tu, okay, dengan jujur dan secara saintifik. Okay. Hari ni kita tak nak jawab apa-apa pun, okay. Kita lebih kepada nak ajar. Kita nak beri knowledge kepada semua pendengar. So saya harap lepas anda semua mendengar podcast kita hari ni, saya nak korang boleh masuk mana-mana kedai optometry, praktis optometry ataupun kedai-kedai cermin mata. Anda boleh tanya soalan yang betul dan keputusan dan membuat keputusan dengan secara yang betul-betul well informed lah. Yes. So that tak menyesal di hari yang kelak. Ya, betul. Okay, jadi Aiman. So saya nak start dengan satu situasi lah yang saya sendiri pernah hadap masa nak beli cermin mata. Okay. So, sebelum tu saya belum belajar lagi lah. So saya masuk kedai. Okay. So cek-cek mata apa semua. Staff tunjukkan 2 lens. Which mean satu harga murah sikit, which mean 150, dan satu lagi 500 lebih. So dia cakap yang mahal tu ada anti blue light, ada multi layer coating, ada digital design. Yang murah dia cakap standard je. Saya masa tu macam confused lah kan. Yalah. Kalau macam ambil yang murah saya buat salah, tapi kalau ambil yang mahal saya rasa macam kena jual idea je. So macam mana tu Aiman? Okay, so apa yang Haikal describe tadi tu, okay, case yang dia hadap tadi adalah pengalaman yang saya sendiri pun pernah rasa sebelum masuk bidang ni, and then saya rasa hampir semua orang pernah rasa benda tu. Okay, sebab yalah, benda ni nak membeli cermin mata ni bukan satu benda yang mudah. Kena ada ilmu juga. Okay. So bayangkan Haikal ni optometris. Okay. And then dia ada ilmu pasal lens. Tapi yalah, maybe benda ni dia berlaku sebelum
dia belajar. Tapi semua orang akan ada rasa confused dan tertekan. So korang bayangkan macam mana perasaan orang awam dekat luar sana, betul. yang ilmu tu pasal cermin mata ni memang tak ada lah. So memang dia rasa confused. Kalau dia punya salesperson tu jenis menekan, stres lah dia. Betul. Okay. Itu sebabnya kita akan bincangkan benda ni, Man. Betul, Sebab penting. ada dua jenis kerugian yang boleh berlaku. Satu, korang beli murah tapi sebenarnya perlu yang lebih baik. Perlu Betul. penglihatan yang cermin mata yang lebih baik untuk penglihatan korang. Nombor dua, korang beli yang mahal tapi sebenarnya korang tak perlukan pun semua tu. Dan duit keluar lebih banyak lah. So basically korang rasa rugi lah. Yalah, That's why kita akan membincangkan topik ni dengan lebih mendalam. betul. Okay, so kepada semua pendengar, kalau ada yang tengah menyapu kat rumah ke kan, tengah driving nak pergi kerja ke, so just take note saja. Saya yakin ramai pendengar dekat luar sana pakai cermin mata. Okay. So hari ni kita akan ajar lah. Sebab tu saya tak boleh nak jawab beli yang mahal lah lagi selamat. Tak semestinya kan. Sebab jawapan yang betul ni adalah seperti kebanyakan dalam bidang klinikal ni, jawapan dia adalah bergantung. Okay. Beli yang murah atau beli yang mahal, jawapan dia bergantung. Okay. So hari ni kita nak bincang bergantung kepada apa sebenarnya. Okay. So kita akan, so sekarang ni saya akan cerita. So kami, Aiman dengan Haikal ni, kita akan cerita lebih detail lah. Okay, so kita akan start dengan basic dulu. Okay, so first bila korang beli cermin mata tu, sebenarnya ada 3 komponen berbeza yang korang bayar dengan satu cermin tu. Okay, so first, yang pertama adalah bingkai ataupun frame. Okay, bingkai cermin mata tu. Yang kedua adalah lens. Lens tu dia ada material, dia punya design semualah. Yang ketiga adalah coating pada permukaan lens tu. So, tiga ni ada harga tersendiri, kualiti tersendiri, fungsi tersendiri. Jadi bila orang cakap cermin mata mahal tu, so mahal tu dekat mana? Dekat kantar dia ke, lens dia ke, ataupun dekat bingkai. Okay. Ramai orang dulu, termasuk saya sendiri ingat mahal tu bermaksud lens dia lebih clear, nampak lebih sharp, bila kita pakai tu lebih selesa apa semua kan. Tapi dari apa yang saya belajar masa degree, tak semestinya betul. Betul tak, Aiman? Ya, betul. So kadang sebab kalau lens mahal ni, dia bergantung. Kalau macam contoh orang tu power tinggi, dia beli mahal macam mana pun, dia takkan boleh menang dengan orang yang power rendah. Sebab lens dia lagi nipis kan. So hari ni kita nak ajar satu ukuran saintifik. Okay, nak tahu macam mana lens tu lagi clear lah. So kita panggil dia AB value. ABBE value. Okay, so nama ni bersempena saintis German Ernst Abbe. Okay. Dia mengukur sejauh mana sesuatu material lens membiaskan cahaya tu lah, ataupun dia menyerakkan cahaya tu, kalau bahasa saintifik lah, menyebabkan chromatic aberration. Okay. Atau dalam bahasa mudah, menyebabkan distortion tu lah dekat bahagian peripheral ataupun bahagian sisi tu lah. Okay. So maksudnya dekat sini AB value tu, okay, kalau korang pergi kedai biasanya diorang boleh jawab. So tanya dekat diorang, okay, AB value ni biasanya kalau lebih tinggi AB value tu, lens tu lebih jelas, lebih tepat and then kurang distortion. Okay. So sekarang ni material lens yang paling murah dan paling asas, CR39, dia punya nilai value, AB value dia adalah 58. So material yang selalu dipromosikan sebagai upgrade, yang ni jarang juga lah kita jual, sebab kita jual basic pun dah cukup. Kita panggil dia polycarbonate. Polycarbonate ni AB value dia hanya 30, hampir separuh. So maksudnya kalau polycarbonate tu kan AB value dia kan 30 tu kan. So maksudnya dia tak berapa nak jelas lah kalau nak bandingkan dengan. Ya, betul. So maksudnya dekat situ kita nampak yang lagi murah tu lagi bagus dia punya kualiti dah, in term of sharpness. So sebab kenapa jadi macam tu? Okay, mahal tu bukan sebab polycarbonate tu bagus untuk optical clarity dia. Dia bagus untuk strength dengan dia punya thickness dia, maksudnya dia lagi nipis sikit lah kebiasaannya. So
polikarbonat ni, kalau ikut kajian dia adalah 30 kali ganda lebih tahan impact berbanding dengan CR39. So ianya pun lebih nipis untuk power yang sama lah. And then kalau nak tahu semua, extra point, polikarbonat ni dia ada UV protection semula jadi dari segi material tu so kalau tapi kelebihan untuk CR39 tu adalah dia punya added value lah, dia lagi sharp. So ramai orang yang sensitif, kalau dia ambil polikarbonat tu kemungkinan besar akan rasa pening, sakit kepala, ataupun dia punya penglihatan bahagian sisi dia tu akan nampak distorted. So dalam industri ni kita panggil dia poly non-adapt. So maksudnya ada satu orang dia tak boleh nak pakai polikarbonat punya lens ni lah. Okay, faham. Okay, ini menarik, Man. Sebab satunya yang CR39 tu dia AB value dia tinggi tapi dia tahan impact. Tapi berbanding dengan polycarb, walaupun dia mahal tapi dia tahan impact, tapi dia tak berapa nak jelas lah. So kita nampak lah di mana material itu apa lagi bagus dekat sini, tapi material itu lagi bagus dekat sini. Betul. So bagi untuk semua pendengar yang power dia rendah hingga sedar ni, biasanya 100 ke 300 macam tu, 300 ke 400, and then tak ada buat aktiviti yang high impact, kalau tak ada pergi buat aktiviti outdoor ke apa, and then jenis yang tak sensitif sangat, ambil CR39 pun dah cukup. Sebab secara optically CR39 tu is much better compared to yang polikarbonat tu lah. Betul. So satu lagi nak tambah, CR39 ni walaupun dia cermin basic, dia kelebihan tu dekat situlah, dia murah and then dia provide clear punya ni lah. So saya bagi korang ada macam cheat sheet lah. Korang boleh just ingat, CR39 ni dia generally bagus, untuk power yang rendah hingga sederhana, and then gaya hidup biasa, boleh dapatkan kualiti optik terbaik tu lah dengan CR39. Untuk polikarbonat pula, sesuai untuk kanak yang aktif, ataupun yang selalu buat sukan, ataupun selalu buat kerja berisiko, ataupun korang ambil frame rimless, kena ambil polycarb lah. Untuk kalau yang power tinggi, ambil yang high index 1.6, 1.67 atau 1.74, sebab dia akan menipiskan korang punya lens, and then meringankan korang punya cermin jugalah. Tak berat nak pakai. Okay, faham. So jadi kalau saya nak summarize semua ni lah, pilihan material yang betul bergantung pada 3 benda. Betul. Main korang punya prescription ataupun power, and then gaya hidup korang, which mean lasak ke tak ke, ataupun apa polycarb tu untuk bawa pergi kilang ke apa ke kan, dan bergantung pada poket juga. Betul. Kita Betul juga. juga. Bukan bergantung pada mana yang paling mahal lagi bagus ke apa tidak lah. Betul. Tepat sekali. So dan ni point yang Haikal akan jumpa, ramai pesakit tanya. So basically kalau yang jenis loaded sikit lah kan, yang jenis mampu, dia cakap, Man, saya nak yang terbaik, saya nak lens yang terbaik, awak cadangkan lah. Saya akan tanya dia balik, yang terbaik untuk siapa? Untuk power berapa? Power chip berapa? Untuk gaya hidup macam mana? Soalan tu customer kena jawab dulu lah. Faham. So para pendengar kena jawab dulu soalan tu. Kena fikir dulu, kalau nak buat spec, fikir dulu apa jawapan yang awak semua nak bagi. Sebab itulah, setiap orang berbeza dia punya needs and demand lah. So sekarang ni kita nak cakap tentang coating pula. So ini daripada pengalaman saya setelah 5 tahun dalam industri ni. Coating ni antara komponen yang paling banyak mempengaruhi harga cermin tu. So and then ramai juga yang salah faham. So kalau secara general coating ni ada 3 coating yang utama, para pendengar semua perlu tahulah. Faham. So boleh Aiman start dulu tak dengan AR coating? Sebab tu paling kerap lah customer tanya pasal AR coating ni apa? AR coating. Dia cakap kalau bahasa orang Melayu kita panggil anti silau. Anti-silau. Sikit-sikit silau Betul. So kalau bahasa orang putih dia, kita panggil dia anti-reflective coating. Bagi saya ini antara coating yang paling kritikal lah. Fungsi dia mudah. Dia mengurangkan cahaya yang dipantulkan dari permukaan lens tu.
Okay. Supaya lebih banyak cahaya masuk ke dalam mata. Okay, bayangkan cahaya masuk. Okay, ada juga yang dipatulkan balik, ada yang masuk. So lagi banyak cahaya masuk, lagi jelaslah korang rasa. And then kurang jadi glare. So untuk orang yang kerja depan skrin, okay, drive malam, ataupun ada power yang tinggi, AR coating ni, anti-reflective coating ni adalah bukan pilihan, tapi dia memang satu keperluan lah. Ya, Okay. betul. So AR coating ni depends on brand. Lain brand lain nama lah. Okay. Faham. Tapi ramai yang tak sedar kualiti AR coating ni, anti-reflective coating ni, dia berbeza. Sangat-sangat berbeza antara brand lah. So kalau yang bukanlah cakap murah lah, maksudnya yang basic punya coating, dia akan cepat peel off, akan cepat nampak berminyak. Maybe dalam masa 6 bulan dah start scratching. Saya dulu pun pernah buat yang package punya, cepat sangat lah rosak. Okay. Kalau yang daripada premium punya brand seperti Zeiss, Hoya, Essilor, so antara brand tu diorang boleh bertahan kalau kita pandai jaga 2 hingga ke 3 tahun. Lama, beza jauh. So perbezaan kualiti coating ni lah yang sering menyebabkan perbezaan harga yang signifikan antara lens-lens tu lah. Okay, faham. So basically yang kita tahu giant market lah, which is Hoya, Zeiss dengan Essilor, memang coating diorang sedap lah. Betul, memang sedap. Sekarang ni orang cakap pasal blue light coating pula. Ni saya nak tanya lah. Semasa saya study dulu kan, ada lecturer cakap evidence dia masih tidak konklusif. Tapi dekat kedai ramai sangat yang promote macam blue light coating, macam ia menyelesaikan semua masalah mata apa semua kan. Macam mana kita nak explain ni kepada kita punya customer yang datang, abang saya nak blue light lah apa semua. Saya rasa mata saya macam penat lah bila main komputer apa semua. Cuba terangkan sikit lah. Okay. So soalan yang akan bagi tu adalah soalan yang good question. Okay. So sebab benda ni kita kena tanyalah, sebab Haikal yalah belajar dulu lain, yang in real life lain. So kalau ikutkan ikut fakta saintifik semasa, okay, bukti bahawasanya blue light daripada skrin tu, okay, dia boleh menyebabkan kerosakan mata secara jangka panjang. Dia ada, tapi masih tak kukuh. Maksudnya kajian tu masih tak cukup banyak lah. Okay. Tapi yang ada bukti kuat, okay, skrin tu boleh menyebabkan digital eye strain symptom. Okay. So kebanyakan kajian tu menunjukkan digital eye strain tu disebabkan oleh, okay, bukan disebabkan skrin, disebabkan oleh kurang berkelip, okay, jarak skrin yang terlampau dekat, and then posture badan yang salah. Dia bukan semata-mata disebabkan oleh blue light. Faham. So ya betul, kita tak nafikan, okay, blue light coating ni mungkin ada manfaat bagi sesetengah orang, terutama yang maybe terlampau sensitif dia punya mata. Mungkin dia orang akan notice the difference lah. Tapi kalau secara general biasa orang takkan notice sangat. Kalau ubah habit, lagi efektif lah sebenarnya. Tapi kalau boleh, untuk blue light coating tu kita janganlah letak sebagai perlindungan daripada kerosakan mata, tak. Dia cakap je, kalau macam untuk semua orang, pendengar semua, kalau nak tahu blue light coating tu dia boleh kurangkan rasa penat, but it depends on person lah. Okay. Itu yang jawapan paling jujur yang saya boleh bagi, and then supported with the evidence lah. Okay, faham. Okay, itu lebih honest lah. Saya suka approach yang macam tu. Dan bagi yang betul, bukan yang pesakit nak dengar semata-mata betul berkenaan dengan dia punya mata kan. Betul. Yalah. Jadi kita ni pun, yalah, kita dah cakap tadi, kita tak nak menjual, kita nak bagi ilmu dekat semua orang. Okay. So bagi saya, bila kita educate ni, kita akan build trust lah. Walaupun saya tak kenal anda semua dekat luar sana, betul. saya yakin benda ni akan bina kepercayaan jangka panjang. Okay, ada lagi satu lah Iman. Saya nak tanya, ini yang memang basic ni lah. UV protection Man, apa tu UV protection? Okay, UV protection ni, okay, dia penting sebab kadang ada banyak penyakit yang boleh disebabkan oleh UV ni. So bila UV coating ni, kalau tadi dia boleh mempercepatkan proses berlakunya katarak, pterygium. So benda-benda tu yang antara penyakit mata yang boleh disebabkan oleh ni lah, UV tu.
So basically ni UV protection ni memang a need lah. Kalau dekat Malaysia ni lah. Dia Okay. bukan protection semata-mata lah. Betul. Okay. Okay. So Aiman, so bila kita dah habis dah cakap pasal coating apa semua yang tu yang basic lah tadi, UV apa coating apa semua tu. Betul. And then sekarang ni kita akan cakap pasal frame pula. Okay. Sebab ni yang saya confuse ni, frame ada yang RM50, ada yang RM500 secara visual kan. Kadang-kadang memang susah nak beza. So apa tanggapan Aiman tentang frame lah? Okay. Kalau sejujurnya frame ni adalah tempat yang paling banyak branding tu di-inflatekan orang punya price. Okay. So kalau lagi terkenal brand tu, lagi diorang boleh naikkan harga lah. Tapi kena faham juga, ada juga perbezaan kualiti yang genuine. Maksudnya tak semestinya contohlah harga frame yang RM50 dengan 500. Takkanlah langsung tak ada perbezaan kan. Tapi memang ada perbezaan lah. Okay. So antara perbezaan yang genuine adalah first dari segi material. Okay. Titanium ataupun acetate premium, okay, dia akan lebih tahan lama, lebih ringan, hypoallergenic. Okay. So kalau frame-frame plastik yang murah, contoh macam TR90, dia akan rasa tak solid lah frame tu. Dan dari segi precision untuk diorang buat tu lah. So kalau yang frame-frame mahal ni, biasanya dia akan design memang sesuai untuk muka kebanyakan orang. Okay. Okay. Dia akan lebih fitting tu lagi cantik. Sebab tu kalau korang sendiri, kalau ada free time, boleh pergi ke kedai cermin mata, boleh cuba. So daripada sudut klinikal pula, okay, bila korang pakai LED frame yang tak okay sangat ni, optical center tu boleh berubah. So bila tak berubah, okay, walaupun korang punya power tu betul, disebabkan optical center tu, sebabkan frame terlalu bergerak, penglihatan akan terjejas. Betul. Okay, kajian menunjukkan miscentration, maksudnya ada perubahan, boleh mengurangkan optical performance tu sehingga 40% tau. So kalau tengok fakta tadi, kajian tadi, frame yang tidak boleh di-adjust tu, okay, dia akan menjadi salah satu masalah lah in the future. Kalau contohlah, okay, korang semua nak ambil frame yang mahal, tapi yang terlampau keras, tak boleh nak adjust, susah juga. Betul. Okay. So based on apa yang Aiman cakap tu, jadi yang paling penting sekali bukan berapa mahal frame tu lah sebenarnya. Betul. Tapi sama ada ia boleh di-adjust dengan betul untuk setiap orang yang memakainya lebih bagus lah kan. Betul. So benda ni lah yang kalau boleh saya nak semua yang fresh grad, okay, dan industri ingat, kalau okay, waktu kita buat adjustment frame tu, okay, adalah bukan masa yang kita perlu buat sambil lupa. Tak, benda tu very crucial sebenarnya lah. Contoh macam okay, ada customer, okay, dia nak beli mikan ni, tapi dia nak minta kita adjust sikit. So waktu kita adjust tu kena buat betul-betul lah. Okay, pastikan precision yang betul. Sebab itu adalah bahagian yang paling kritikal dalam kita delivering visual outcome yang betul kepada pesakit. Okay. So macam tu lah. Okay, faham. Okay Aiman, kalau kita nak bagi pendengar kita satu framework praktikal, okay, so 4 langkah yang boleh digunakan bila masuk kedai optometri. So boleh tak terangkan apa 4 langkah yang kita boleh ajar lah kepada kita punya pendengar ni kan. Ni macam 4 step lah, betul. how to buy good glasses. Yes. Okay, for you guys. Okay. So mana-mana yang ada free time ke, nak pendengar yang ada free time nak salin pun boleh. Okay. So first step, okay, adalah korang kena tahu prescription korang dengan tepat. Okay, ini penting. So korang perlu at least pergi check mata dengan optometrist. Okay. Nak kena tahu korang punya power lah. Okay, power tinggi ke, astigmatism tinggi ke, ada prism ke tak, apa masalah korang yang sebenar. Okay. And then perlukan lens yang macam mana. Power rendah dan murah, bagi saya lens yang basic cukup dah. Okay. Tak perlu beli yang mahal, sebab promoter tu, sales assistant tu dah promote. Tak perlu. Okay. Bagi saya kalau setakat power 100, 100 tak perlu. Tapi kalau nak selesa lagi, bolehlah beli yang lebih mahal. Okay. Faham. Okay, next kita akan pergi ke langkah kedua. Ya, betul. So kita kena tahu kita punya gaya hidup. Betul. Apa yang kita buat, apa yang kita selalu buat, kita aktif ke tak. Betul. Okay. So ini semua akan berkaitan dengan pemilihan bingkai dan juga frame lah. Betul. Okay. Apa lagi yang kita boleh
contoh kita banyak ke main screen. Lepas tu apa lagi? Driving malam. Driving malam. Ada juga. So benda tu, point tu penting tu. Ya, Nak betul. kena tahu apa needs korang. Korang nak pakai ni untuk buat apa, aktiviti dari korang lah. Okay. So ramai yang beli cermin mata tu, dia fikir macam kalau okay, kalau saya nak main tenis. Tapi mungkin main tenis tu 2-3 tahun sekali je. Takkan nak terus beli lens polycarb kan. Betul. Okay. So, So okay, langkah yang ketiga pula. Okay, macam tadi kita cakap, tanya soalan yang betul. Okay. Bukan tanya je terus mana yang paling bagus. Tak. Diorang mesti bagi yang paling mahal lah. Okay. So tanya material apa. Kalau korang nak tanya every value pun boleh juga. Coating apa, jenama apa. Okay, warranty berapa lama. yang itu paling penting lah. paling penting lah. Okay, so biasanya optometris yang baik ataupun mana-mana praktis optometri, staff dia semua boleh menjawab soalan ni lah. Okay. Betul. So dan yang terakhir, which mean langkah keempat adalah kita tahu kita punya bajet dengan betul lah. Kalau bajet terhad, kita prioritaskan dekat belah lens ataupun quality frame. Itu lebih baik lah daripada ambil lens yang murah tapi ambil frame yang mahal. Betul tak? Betul. Bagi saya betul lah tu. Sebab kalau contoh ambil lens yang mahal, bingkai murah, saya cakap combination tu bagi saya boleh, tapi tak adalah bagus sangat. Tapi kalau mengikut bajet masing-masing lah. Kalau bajet terhad, bagi saya lagi elok macam tu. Betul. Ambil cermin yang elok sikit. Berbanding ambil frame yang berjenama, tapi sebenarnya keperluan lens tu lebih penting berbanding frame dia. Betul. Kan? Sebab maybe dia nak nampak fashion, dia ambil frame sampai 1,000 lebih tapi cermin ambil 200 je. Tapi sepatutnya yang dia kena pakai cermin yang 1,000. Bingkai 200 pun okey dah. Okay. Sebab korang kena cermin mata ni adalah medical device. Korang kena pakai up to 12 hours, mungkin lebih. So bagi saya pelaburan pada lens ni adalah pelaburan pada penglihatan korang semua. Betul. Okay? Itu paling penting lah untuk mata kita kan. Betul. Okay. So okay, Haikal, so saya nak tanya satu soalan ni. Okay, sebelum kita wrap up, kita dah nak habis dah. So sebagai fresh graduate optometry, okay, yang baru masuk dalam industri, retail punya industri kan, ada tak something yang Haikal rasa berbeza apa yang dia ajar dalam universiti dengan apa yang reality yang Haikal face dekat dalam dunia ni lah, dekat kedai. Soalan ni saya rasa ramai fresh grade boleh relate lah. Yang paling ketara sekali bagi saya, masa dalam universiti dulu, kita belajar semua benda ni dari sudut saintifik je. Heavy value, chromatic aberration, centration, semua tu lah. Betul. Tapi bila masuk je ke dalam industri, realiti pesakit memang sangat berbeza-beza lah. Betul. Setiap orang lain-lain lah. Betul. Setiap orang lain-lain. Ada yang tak kisah sangat pasal detail, teknikal apa semua kan. Ada yang tak kisah sangat macam pernah tak Aiman jumpa customer yang tambah sikit ni lagi jelas tapi sebenarnya power dia lagi rendah. Betul. Itu susah jugalah. Ini semua based on experience yang saya jumpa dekat sini. Walaupun saya hanya baru berkhidmat dalam 6 bulan, tapi dah bermacam-macam customer lah yang saya ni. Betul. So bagi saya, setiap customer tu adalah saya punya experience, saya punya apa kita panggil ujian untuk kita menjadi lebih baik lah. Betul. Okay? Sebab setiap orang tu, sebab kami kalau optometris, tujuan kami kalau setiap customer masuk tu, kalau boleh kita nak bagi customer faham pasal masalah tu, baru kita akan bagi the option. Okay? Apa yang kami rasa terbaik, and then biar customer yang buat keputusan tersebut lah. Okay? So apa yang Haikal cakap tadi, itu perjalanan yang semua orang dalam bidang optometri ni akan lalui. Saya pun dulu macam tu, ilmu saintifik tu macam basic je lah. Tapi bagi saya yang paling penting sekarang ni adalah communication and clinical judgement tu. Apa yang kita nak recommendkan dekat customer tu, itu yang kita akan develop by experience. Okay? So rasanya nanti Haikal pun 5 years from now akan nampak much more confident semua nak menjual pun, nak bagi recommendation, nak check mata customer pun
nak deliver the information pun lebih yakin lah. betul. Okay. So apa yang paling penting, okay, jangan sekali-kali compromise on giving the right recommendation sebab nak close sale. Okay. Sebab okay, kepada para pendengar dekat luar sana, okay, kalau macam ada otomatis cakap, okay, this is the best option for you. Okay. Dengar. Jangan cuba nak blockkan korang punya mindset. Fikir dia ni nak jual dia, tak. Tak semua. Kalau kebanyakannya staff dekat sini, kami memang berniat untuk bagi education dulu, bagi knowledge, and then biar customer buat the decision. Okay. Semua yang Aiman cakap tu memang betul sekali lah. Ini yang saya appreciate sangat dapat masuk ke dalam ni dan sembang dengan saya punya senior yang dah lama dalam industri. Apa lamanya, baru 5 tahun. Ada yang dah 10, 20 tahun, 30 tahun pun ada. Bukan sekadar dapat belajar teknikal, tapi juga belajar mindset yang betul lah. So, mungkin kalau para pendengar tu yang tak dapat nak relate, korang dengar je lah. Sebab bagi kami, kalau customer yang well informed, kami pun akan puas hati lah dengan pembelian tu. Okay. So kita nak wrap up untuk hari ni, Akal. Okay. 3 takeaway utama daripada episod hari ni. Okay, Akal boleh start dulu. Okay, so nombor 1 is harga lens tidak selalu berkadar terus dengan kualiti optik lah. Dia bukan harga lens tu naik, kualiti pun naik. Tak. Dia berbeza. Ya, betul. Material murah seperti yang saya yang Aiman cakap tadi, CR39 ada AB value yang tinggi antara semua plastik lens. Yang paling penting adalah padanan antara material, coating dan juga keperluan yang sebenar. Sebab design tu pun main peranan lah. Ini kita tak masuk design lagi ni. Ni kalau korang masuk design ni silap 2-3 episod tak habis cerita. Ni kita cerita yang basic je, material dulu kan. Okay. So yang kedua, okay, yang bagi kami juga antara yang penting untuk explain dekat customer adalah coating. Coating ni adalah komponen yang paling signifikan dalam perbezaan harga. Okay, so kalau korang jangan terkejut kalau dia tambah bubble filter je harga naik tambah 200, 300. Sebab AR coating ni kalau dia betul-betul berkualiti, bagi saya dia adalah pelaburan yang berbaloi lah. Okay. And that another additional adalah kalau blue light coating tu, just ingat dia ada manfaat, tapi untuk evidence base tu masih berkembang lah. So kepada kedai-kedai dekat luar sana, jangan overclaim, okay? And then UV coating bagi saya sekarang ni semua dah wajib untuk semua orang lah. Tanpa ada pengecualian. Saya rasa UV coating pun memang wajib ada kat semua lens lah. Kecuali yang kita dengar uncoated lens lah. Okay. So, dan yang terakhir adalah frame yang tidak di-adjust dengan tepat boleh menyebabkan masalah penglihatan akan datang walaupun lens dah tepat. Okay. Betul. So kita punya optical center ataupun kita punya tengah-tengah tu tak boleh lari lah dengan kita punya mata. Okay. Dari jenama frame ke apa ke, kita perlu keselesaan. Betul. Optical center tu kena cantik lah kita pakai. Okay. So and then just additional, kalau budget terhad prioritize dekat lens dulu. Okay. And then kalau korang ada soalan lanjut tentang lens, coating ataupun nak tahu cadangan, apa cermin yang elok untuk prescription korang, okay, jangan malu, jangan segan, boleh datang jumpa kami di Haniza Optometry. Kita ada 9 branch sekarang dah. Okay, kita dah tambah 1 dekat Seremban 2. Boleh drop soalan dekat dalam komen. Kami ada untuk anda semua. Okay. So saya Aiman Fitri dan saya Haikal Farid. Ini adalah Sembang Clear Podcast by Haniza Optometry. Jumpa dalam episod akan datang. Okay. So jaga penglihatan korang, sebab sekali hilang tak boleh pulih lagi.